Inilah kita mendaki guys. Mendaki. Kita ada bodyguard kita. Ni anjing prengko. Dia tak tinggi tapi best. Ni nama dia tongkat ajaib. Untuk membantu kita mendaki. Kita turun bukit. Tapi ni dia tak ni lah. Dia kurang apa? Kurang seram. Di keliling sawit. Tu ada pokok durian. Ni ada prengko dengan anjingnya. Kita sudah sampai simpang pertama. Kalau mau dekat, kami ikut sana. Yang ni kita akan ambil sebelah kanan. Ke sebelah kanan, kita akan naik bukit tu. Okay, ini dia. Ini bukit yang kedua. Dia tinggilah juga. Boleh tahan lah guys. Untuk kita kasih kuat kaki. Jadi macam inilah kita mendaki. Ya. Okay. Uncle pun boleh naik, takkan kita tak boleh yang muda ni guys. Ini si prengko. Alright. Okay. Kamu akan jumpa macam ni di atas. Banyak simpang. Kita ambil lurus di sana. Tadi kita naik bukit, sekarang kita turun bukit. Kita turun, kita ikut sana. Okey, turun bukit kan. Dah agak laju sikit. Okey. Tu dia prengko. Muka masih segar, belum penat. Baru 1.25 km. Kita akan jumpa simpang lagi. Kita ambil laluan ke kiri guys. Okey. Laluan ke kiri. Cakap pun dah tak betul. Dia ada dua simpang ni. Kanan ke kiri. Ni kita ambil kiri. Kiri ni kita akan turun bukit dan kita akan naik bukit sekejap lagi. Alright. Kamu akan jumpa ni titi kayu ni. Lepas tu kita akan naik bukit lagi. Okay, kamu akan jumpa rumah. Ini bukit ni dia tinggi. Lepas tu dia ada panjang sikit untuk sampai ke atas. Okey kah? Pakcik tu dia hiking pakai kasut pergi office lah guys. Pakai kemeja lagi. Kamu akan jumpa lagi simpang 3. Kita lurus guys. Lurus. Kalau sini. Nanti depan tu kita akan masuk simpang kanan untuk jalan yang jauh sedikit. Okey, ni dah 2 simpang. Kalau terus boleh juga. Terus laluan tak berapa jauh sangat lah, boleh lah 5 km. Kalau laluan ke kiri sampai 7 km lah, boleh dapat 6 km lebih, 7 km. Tapi dia agak mencabar sikit. Best. Okay. Tu kamu masuk laluan tadi, kamu akan jumpa tu sumber air. Jadi haus kamu boleh minum. Okay. Laluan ni jarang orang guna. Jadi kalau kadang-kadang tengoklah. Kadang-kadang kalau kamu seorang, saya selalu sini. Jarang orang gunalah laluan ni. Okey, lepas tu kita akan jumpa tu lah sumber air lagi. Dia agak-agak redup sikit di sini, gelap-gelap. Tu yang kita kena hiking yang awal kalau ikut laluan ni. Okey, sekarang ni kita akan naik bukit ni. Bukit ni panjang. Dia menaik panjang. Disitulah menguji mental kita guys. Depan. Depanlah. Sini menguji mental kita. Tu. Sampai atas tu. Terpanjang ni. Itulah kita kena
Kena tahan mental guys. Panjang dah sampai hujung sana. Pusing. Sambung bukit tadi guys. Penat dah. Panjang kan? Sampai naik atas ni. Lepas tu kita akan turun ke bawah. Turun ke bawah. Sampai sini guys. Kita turun. Kita tak payah ikut laluan tu. Kita tak payah ikut laluan ni. Kita ikut sana. Ikut laluan yang di shortcut lah. Bukan shortcut lah. Untuk laluan pergi ke kebun dan kembali ke bukit. Kita kena masuk sini. Ni ada juga laluan ni tapi jarang orang lalu jadi tak berapa nampak guys. Okey. Ada guys. So kita akan pergi ke sana naik bukit lagi. Ni laluannya. Yang mana tak tahu tu kamu boleh follow video ni. Tengok sampai habis. Sana, kita akan naik bukit sana. Jadi kita akan keluar ke sana. Kita sudah keluar daripada hutan belantara tu. Entah, bukan hutan semak samun. Okay. So kita akan belok kiri. Naik bukit ni bukit panjang bukitnya. Jadi boleh lah, pelan-pelan je lah. Dah. Kamu akan naik sampai ujung sana. Pusing naik atas lagi. Panjang. Mental lah juga. Jadi kita kena slow, jangan paksa. Okay. Slow pun tak apa, janji kita sampai. Kami ikut laluan tadi tu yang naik tu. Lepas tu kami ikut jalan dia. Jalan dia akan turun. Turun ke bawah, pusing sana, kita akan naik belah sana lagi. Kamu akan jumpa bukit lagi. Lepas sana tadi tu kan. Kita naik bukit ni lagi. Ni pun panjang juga. So kamu jumpa sini kan. Dalam hati saya ni. Kamu ikut sini. Kita masuk ke kebun durian orang. Tapi bukan kita mencuri duriannya guys. Kita masuk ke laluannya saja. Ini kebun. Apa? Ini kebun orang. Ikut laluan ni nanti kita akan keluar ke sana. Okey, kamu akan ikut laluan ni. Ni. Lepas tu kita akan naik tangga ya guys. Sorry guys, gagar guys. Gagar, dari mana tangga? Okay. Kita kat sini. Kita akan naik tangga. Itu dia sana. Hai. Hilang. Tu. Tangga tu kita kena naik sampai sana. Tangganya. Ini menguji kaki anda. Bukan sikit ya, banyak guys sampai atas tu tangga begini. Aduh. Tu tangganya lagi. Sampai kita dari puncaknya. Bukan puncak lah. Lepas tu kita akan ikut ni. Ikut ni, masuk sana balik. Sini kamu akan jumpa dua simpang juga. Kita ambil lurus. Terus ya. Ni pun ada simpang lagi. Terus ya ni ya. Ni kamu kona belok kanan. Belok kanan. Ikut laluan dia ni lah. Sampai ujung ni kita akan tembus ke kuari. Macam ada sikit lagi dah mau naik bukit baru kita tembus ke kuari. Okey. Ya. Kita dah tak lama lagi nak sampai ke kuari. Ini baru 4 km lebih ya. Hampir 5,000 lebih step. Berdua. Kami berdua. Jadi kita teruskan. Tak lama lagi. Ini ada lagi bukit. Bukit ni pun panjang. Tapi dia tak terlampau tinggi lah. Dia menaik. Best. Serius best. Akan jumpa dua simpang. Sini pun boleh. Sini tembus ke kita nak pusing balik yang kuari tu. Ini pun sama. Ini tembus kuari juga. Dua-dua pun boleh. Nak jauh ambil yang kanan tu. Nak jauh sikit. Ini kita terus tembus ke. Nampak tu. Bukit apa tu? Situ lah. Kamu akan keluar sini guys. Kalau kamu ikut jalan kanan tadi tu, kamu keluar yang ikut sana. Baru kamu naik bukit sana tu. Yang ini kita keluar sini. Kita naik bukit yang dekat ni.
Yang situ. Sana tu. So okey lah. So last bukit yang tinggi. Lepas tu turun set semua. Kita akan sampai ke puncak situ sekali lah. Right? Let's go. Inilah bukit yang terakhir kami. So jalan turun kamu tahu juga kan, jalan turun macam mana. Okay guys, kita dah hampir sampai ke atas. See? Korang akan jumpa ni tempat buah kelapa, pisang, semua ada guys. Alright. Okay, ini checkpoint ketiga bah. Tadi ada satu tadi tu di atas bukit tu ada jual juga minuman. Okay, aduh. Yang ni lagi jual kelapa. Kalau korang haus bolehlah singgah sapot-sapotkan ni. Baik guys, kita dah nak sampai ke bawah. Jalan balik memang turun je, tak ada naik. Sebab kalau naik tak pandai turun sudah tu untuk balik. Okey, ni checkpoint yang ketiga, keempat untuk jual beli minuman, air kelapa, pisang, sayur pun kadang-kadang ada jual di sini ni guys. Nah,